Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor maju bersama. Anda bersama dengan saya Nur Iman Zulkifli dalam Studio Nona, podcast Studio Nona yang akan membincangkan satu topik yang sangat menarik pada hari ini tuan-tuan dan puan, tentang seorang kejayaan seorang wanita yang telah pun mengharungi pelbagai cabaran dan ujian. Jadi tunggu bersama dengan saya setengah jam dari sekarang kerana kita akan mendengar perkongsian yang akan disampaikan oleh individu yang istimewa ini, iaitu namanya Puan Salaniah binti Isa, dan beliau merupakan seorang petugas Pusat Khidmat Penyelaras DUN Taman Medan. Puan Salaniah, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat ke hari ini? Alhamdulillah. Ceria hari ini, Alhamdulillah. Syukur. Warna ni warna WBS ni. Ya, memang saya ambil tema tu. Alhamdulillah. Okey, Puan Salaniah, ataupun saya boleh panggil Kak Nia dengannya nama glamour, nama timbangan, nama manja lah Ya, Kak Nia, boleh? selalu mereka pun panggil saya dengan nama gelaran tu lah. Alhamdulillah. Okey, Kak Nia, mungkin untuk permulaan lah, orang kata satu pembukaan, mungkin Kak Nia boleh ceritakan kepada semua pendengar di luar sana latar belakang Kak Nia dari segi keluarga, mungkin apa yang telah berlaku pada satu ketika dahulu. Kak Nia juga seorang cancer survivor, ya? Betul, Ya, betul. Okey, so mungkin Kak Nia boleh ceritakan sedikit latar belakang pada permulaan ni lah. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Salaniah binti Isa. Sebenarnya agak, orang kata, terharu dan sebab juga apabila dipanggil untuk untuk program pada hari ini. Okey, saya bercerita sedikit latar belakang saya lah. Saya sebenarnya berasal daripada keluarga yang agak sederhana. Dibesarkan dalam lebih kurang 11 orang adik-beradik. Masya-Allah, ramai. Ya, betul. Kak Nia anak ke? Saya yang last sekali. Oh, yang bongsu. Ya, betul. Nak Itu yang manja rasa ni. macam saya bukan tak adalah nak dikata manja, tapi sebenarnya saya nak kata kurang kasih sayang pun tidak. Tapi sebenarnya sebab usia bapa kan, terlalu singkat dia pergi kan. So saya rasa macam kasih sayang tu kurang lah macam orang lain kan. Sebab jaraknya jauh kan. Ya, betul. Dengan kakak ataupun abang yang sulung berapa tahun beza tu? Sebenarnya tak banyak beza, 4 tahun je abang saya kan. Atas Yang saya sulung, abang. yang sulung? Yang sulung ya, tapi Jauh lah. yang sulung pun dah meninggal. 60 Okey. lebih macam tu. Jadi keluarga yang besar Kak Nia, ya? Ya, betul. Pengalaman Kak Nia sendiri menjaga ayahanda Kak Nia ketika satu ketika dahulu yang ketika dia tengah sakit pada usia Kak Nia 18 tahun? 16 tahun. 16 tahun. Mungkin boleh ceritakan sedikit pengalaman? Masa umur saya 16 tahun, ialah sedang belajar kan. So bapa saya pun sebenarnya tak tahu dia sakit apa kan. Tapi tiba-tiba makin lama, ialah orang dulu kan. So pergi hospital pun tak nak kan. So dia menderita sakit terlantar tu, dia boleh bangun juga, cuma makan. Makin lama makin kurus badan kan. So saya yang tinggal di kampung, sebab yang lain semua dah mencari rezeki kat luar bandar kan. So saya lah yang menjaga. Sampailah bapa saya tu dia meninggal umur saya dalam 18 tahun macam tu. Serangga jugalah saya menjaga dia sebab mak saya terpaksa orang kata bekerja tau. Membantu untuk mencari nafkah kan. Jadi pengalaman tersebut memberi kesan tak kepada Kak Nia? Sangat-sangat sebenarnya. Sebab bila kita orang kata main peranan lah. Bila bapa kita sakit, so kita tak boleh tengok macam tu saja kan. Betul. Cuma alternatif yang ada pada masa tu, kita just merawat dia je. Nak pergi hospital masa tu agak susah kan. Orang kata memang tak ada keuangan. Tapi akhirnya bawa juga hospital, dan hospital pun bagi tahu memang tak boleh nak dirawat di hospital, so bawa balik. Sehinggalah dia pergi. So memang sangat sedih lah masa tu. Besar pengorbanan Kak Nia tu sebenarnya, masya-Allah. Ya, betul. Sebab bila kita nak belajar, memang saya tak fokus masa tu. Serius saya cakap. So maknanya terpaksa berhenti sekolah kan macam mana? Saya tak berhenti sekolah. Okey. Ada saya penerima beasiswa tau, sekolah juga. Tapi disebabkan masa tu saya sangat fokus sebab mak saya seorang kan nak jaga bapa saya. So saya terpaksa ambil orang kata alternatif yang balik sekolah. Kita kena jenguk dia. Kadang mak pergi kebun. Fokus kan. kepada dia lah kan balik rumah tu. Kita masak. So macam tu lah. Ialah yang last pula anaknya. So tak ada orang lain dah. Ya, betul. Inilah harapannya untuk menjaga. Tapi Alhamdulillah, saya kira itu satu pengorbanan yang besar Kak Nia.
kepada keluarga kan. Alhamdulillah. Jadi Kak Nia boleh ceritakan kepada kita tak, so saya sebut tadi Kak Nia sebagai seorang cancer survivor. Mungkin ramai nak tahu sebenarnya bila yang Kak Nia tahu, bagaimana yang Kak Nia tahu Kak Nia seorang pesakit kanser. Dan mungkin boleh tahu kanser payudara. Okey. Bila bermulanya Kak Nia tahu dan aware tentang Kak Nia sakit kanser payudara? Detik yang tak boleh lupa tu sebenarnya orang sambut 1 Malaysia kan. 16 hari bulan 9. Hari Malaysia? Ya. So hari itulah tarikh keramat bagi saya sebenarnya. Masya Allah. Apa ni, rasa macam nak runtuh hati tu, tak tahu. Tahun bila tu? Tahun 2016. Masa tu saya sebenarnya bertugas sebagai penyelia PWB Bukit Kasing. So kami masa tu ada buat program untuk mamogram. So saya pun slotkan nama saya untuk dalam mamogram tu. Yes. So masa tu saya orang yang terakhir untuk check kan. So bila doktor kan, dia pun macam ada something yang bila buat check tu, so dia ada macam something lah bagi tahu kat saya. So dia kata, puan kena buat ultrasound pula. Dekat situ yang dia boleh detect something lah. So saya masa tu macam kenapa kan? Sebab kita tahu kan bila dia dah bagi penerangan semua tu, kita dah tahu kan. So tanpa fikir panjang, saya dah rasa memang gugur jantung dah rasa. So masa itulah tarikh yang saya rasa macam saya tak boleh lupa. Dan bila doktor kata ada buat susulan yang kedua, dia kata macam tu lah, untuk saya buat biopsi ke macam tu. So saya buat ignore je sebenarnya. Saya terus keluar, saya tak boleh terima. Sebab saya takut benda tu, saya rasa apa yang dia cakap macam betul je kan. Jadi masa tu pada ketika itu susah nak menerima hakikat kan. Sangat-sangat saya rasa kalau betul saya ada kanser, saya tak tahu nak buat apa. Saya kata serius. Tapi selepas saya dapat tahu, kami masa tu naik bas kan, saya bawa satu bas. Saya pergi singgah kat pejabat, saya terus campak je saya punya backdrop kan, kita bawa backdrop kan. Saya terus campak, saya terus terbaring. Sampai saya punya office mate, kenapa dia? Saya tak tahu nak cakap. Saya kata, saya terus menangis. Saya tak boleh nak fikir macam mana kan. Saya kata kenapa? Kejutan, satu kejutan. Ya, betul ke? Saya memang tak boleh terima masa tu. Tapi yelah, takkanlah kita tak buat apa-apa lagi. So saya tak boleh menyerah lah. Itulah kan. Siapa yang puan buat, Kak Nia buat selepas tu? Mendengar ataupun mengetahui tentang keadaan? Sebenarnya selepas tu saya terus pergi buat biopsi lah, buat dekat Comlia Hospital. Saya buat selepas tu. Memang sah lah, betul lah. Saya tak buat lengah-lengah lah. Tapi masa yang dibagi daripada tarikh yang 16 hari bulan 9 tu, saya ambil masa juga sebab saya masa tu ada satu program untuk lawatan ke Taiwan. So doktor bagi saya kata putus sama ada saya nak pergi ataupun saya nak buat terus. Saya pun sebenarnya macam betul ke nak buat kan. So sebenarnya saya takut. Saya sangat takut sebenarnya. Apa keputusannya Kak Nia? Keputusannya masa tu saya belum dapat tahu. Saya pergi Taiwan dulu. Pergi juga. Pergi Taiwan dulu. Saya pergi Taiwan sebab urusan kerja kan. Masa tu saya PWB. So saya buat program dekat sana, mengajar buat nasi lemak dan juga kuih yang bergula tu, kuih keria ke macam tu lah. Kan? Kuih Cik Mek Molek pun dia. So dekat sana kami menjual nasi lemak kepada orang Taiwan dekat Yulin Center. So masa itulah bila balik saya tak berlengah, terus pergi hospital. Serah diri lah kan. So langkah pertama saya buat biopsi lah. So itu adalah untuk pengesahan bahawa saya ni ada kanser ke tidak. Itu dia pengalaman Puan Salaniah ya. Pada permulaan ketika dia diberitakan telah mendapat penyakit kanser payudara. Kita akan bersama-sama dengan Puan Salaniah sebentar lagi. Jangan ke mana-mana.
Baik perempuan, kita masih lagi bersama dengan Puan Salaniah membincangkan pengalaman beliau menghadapi ujian yang telah pun dihadapi satu ketika dahulu. Dan saya difahamkan Puan Salaniah ini atau Kak Nia merupakan pelajar kohort 1 AKW dan juga penerima beasiswa WBS untuk menyambung pengajian di OUM. Masya Allah. Itu dia, kita nak dengar sikit pengalaman Kak Nia. Macam mana Kak Nia hadapi ketika selepas biopsi, treatment Kak Nia, kemudian tiba-tiba dah jadi pelajar AKW kohort 1. Macam mana tu? Okay, ni saya pun sebenarnya tidak menyangka dapat menerima tawaran untuk beasiswa kan, daripada WBS. Tapi dalam masa yang sama, apabila selepas sahaja saya membuat treatment untuk kanser ni, so saya bangun lah. Sebenarnya bukan mudah lah. Hati saya sangat rapuh masa tu untuk orang kata nak survive balik kita punya penyakit ni dengan apa yang kita akan lalui kan. So dengan nak belajar dengan penyakit yang kita ada ni, so saya dekat situ saya bangun. Bangun untuk terus, orang kata kita ni kena kuat lah. Mental, fizikal ni semua kena kuat. Untuk lawan sesuatu, orang kata tak boleh nak menyerah ke Allah sebenarnya. Jadi Kak Nia berseorangan ataupun ada support system sebenarnya di sebelah Kak Nia? Saya adalah, mesti ada. Alhamdulillah, syukur saya dikelilingi oleh orang-orang, kawan-kawan, family, of course family saya sendirilah yang sangat banyak membantu. Terutama anak saya, suami kan. Anak-anak yang bila saya belajar, so mereka yang akan bantu juga. Ibu dengan anak belajar pada waktu yang sama kan? Ya, sebab anak-anak saya pun dia grade dia dulu. Dua-dua tu dia grade dululah dengan saya. Seronok kan? Tapi macam bila kita belajar, dulu dengan sekarang dia tak sama. Ya betul, dulu formal kan. Sekarang bila kita belajar online, so sangat-sangat sebenarnya mencabar juga mencabar, kan? Ya, sangat mencabar. Tapi apakan daya kan, kita nak berjaya, so kita redah semuanya. Jangan kita mengalah, tu saja. Macam pandangan Kak Nia lah kan kepada kawan-kawan yang mungkin juga cancer survivors ataupun telah hadapi ujian yang berat dalam kehidupan kan, tapi ada keinginan nak meningkatkan diri dalam bidang ilmu contohnya kan. Jadi apa pesanan Kak Nia, macam mana nak bagi mereka rasa semangat tu? Bagi saya lah, sebagai wanita yang macam saya lah contohnya, mereka perlu hadapi, orang kata kena mental, fizikal kena kuat. Dan juga jangan mudah putus asa. Betul. Sebab masa memang tak sempurna tau. Tapi kita yang sebenarnya akan mencari segala-gala tu untuk perbaiki diri kita sendiri, keluarga kan, anak-anak semua tu perlu. Sebab wanita tak perlu rasa takut sebenarnya. Memang pada mula saya pun macam tu. Saya takut nak hadapi. Dan macam mana nak belajar, macam mana nak handle rumah tangga semua kan, anak-anak dengan kerjaya macam ni. Pernah takkan terbayang satu hari nanti Kak Nia akan menjadi seorang graduan? Sebenarnya tak kan? Sebenarnya masa tu bila saya terima tawaran untuk beasiswa ni, saya fikir, banyak kali fikir. Saya kata sebab kita tak ada, yelah kita belajar hanya SPM kan. Betul. So dekat situ saya ambil inisiatif, why not saya cuba. Betul tak? Kenapa saya nak biar ditakut lama. Saya daripada family yang macam ni, so saya perlu tunjukkan, orang kata jadi model untuk ahli keluarga sendiri. So saya bagi pendekatan ni pada anak-anak. Nak ibu cuba Mula anak pun macam tak agree lah. Dia kata, kenapa ibu dah kerja, tak payahlah umur dah macam ni kan. Sebab bila orang ingat kita dah berumur, yelah dah, masa tu dah 50 kan. So kita perlu, orang kata, cari kekuatan. Cari kekuatan lagi. So saya pun ambil pendekatan untuk saya belajar, sambung belajar ni. Bukan senang kan nak dapat beasiswa, betul tak? Hanya orang yang terpilih saja saya kata. So peluang tu ada. Ya betul. Peluang ada, tapi kita ni yang perlu orang kata menonjolkan diri. So alhamdulillah saya rasa saya sangat bertuah lah kerana WBS offerkan. Kak Nia juga seorang aktivis kan? Ya, betul. Bertugas di PWB, di DUN Bukit Gasing, kemudian sekarang penyelia di Taman Medan. Jadi apa yang mendorong Kak Nia untuk menjadi seorang aktivis?
Adakah selepas terdorong daripada selepas Kak Nia graduan ataupun pada ketika pada saat yang sama juga Kak Nia terlibat sama? Sebenarnya daripada aktivis ni saya memang dari awal dahulu memang sebelum jadi PWB pun memang saya banyak membantu sebab saya bukan apa kita wanita kan, so saya banyak menangani kisah-kisah wanita ibu tunggal kan, warga emas macam itulah, asnaf. So saya nampak dekat situ banyak kepincangan. Salah satunya mereka ni tak ada tempat mengadu. So tiada, maksud saya kalau bila susah dekat siapa nak dituju. Betul. So saya ambil inisiatif dengan kawan-kawan kan, kita berjinak di, orang kata permulaannya di masjid. Macam tu, saya join masjid kan. So dekat situ kita dapat orang kata touch wanita-wanita yang di dalam kesusahan. Permulaannya di masjid lah. Ya, betul. So masjid tu orang kata langkah pertama saya lah. Sebab mulanya bila kita macam ni malu juga kan. Yelah. So, tapi di masjid tu di kalangan muslimat-muslimat kat sana betul. kan. Sebab saya salah seorang AJK Biru wanita. So kat situ saya banyak membantu wanita, contohnya sekiranya mereka ada masalah rumah tangga. Faham. So ada minta bantuan untuk bekalan makanan macam tu lah. Ramai yang kita perlu bantu. Sebenarnya banyak yang kita tak tahu. Ramai di kalangan kita ni bukannya orang yang senang. So dekat situ kami ambil inisiatif membuatkan satu program untuk wanita. Jadi sebenarnya Kak Nia, kalau Kak Nia lihat karenah masyarakat kita yang pelbagai ni kan, apa sebenarnya yang Kak Nia boleh kongsikan peranan Kak Nia di situ, di dalam aktivisme masyarakat ni, bermasyarakat ni, dan juga cabaran-cabaran sebenarnya yang Kak Nia hadapi bila berada di sebagai orang kata tampuk pimpinan dalam masyarakat ni? So untuk saya lah, dekat situ sebenarnya kita kena kuat lah juga. Sebab apa? Bila kita berhadapan dengan orang ramai, terutama bila saya ada di Pejabat Pusat Imat Penyelaras Run, terutama yang kita kena touch warga emas, asnaf kan, ibu tunggal. Dekat situ memang memainkan peranan penting lah. Kita pun harus bertanggungjawab dan juga orang kata mendengar keluh kesah daripada mereka. Bukan setakat mereka datang, kita dengar, lepas tu kita lupa, tidak. Kita akan take note apa permasalahan yang mereka hadapi. Adakah mungkin sebab Kak Nia pernah lalui ujian yang sebesar itu satu ketika dahulu, sehingga kini Kak Nia belajar untuk bangkit dan terus untuk memberi kepada masyarakat? Ada menyumbang ke dalam erti kata Kak Nia berperanan dalam masyarakat kan? Ya, itu adalah salah satu. Sebab bila sebenarnya yang datang di pejabat pun ada juga sakit-sakit kanser. Jadi dekat situ ramai yang tidak mahu membuat treatment dan juga susulan. Jadi dekat situ saya main peranan juga. Saya akan main peranan, contohnya memberi nasihat. Itu salah satu yang saya boleh share pengalaman juga, betul. Kan? Sebab mereka sangat takut. Bila mengidap sakit kanser, sangat takut kemoterapi. Betul. Tapi pain tu kan, kesakitan. sebab saya pernah lalui. Sampai 3 circle saya dah nak berhenti. Sangat struggle kat situ. Yelah. Betul. Sebab dia memainkan minda kita. Tapi Alhamdulillah Kak Nia jadi survivor kan, dan boleh lalui semua tu. Alhamdulillah Allah bagi kekuatan pada Kak Nia ya. Saya share juga sebab ada sebenarnya kekuatan tu bila untuk treatment saya pergi bukan seorang tau. Kami pergi bertiga. Siapa tu? 3 orang tu. 3 orang tu adalah jiran-jiran. Masya Allah. Yang sama kena. Jadi itu kekuatan saya. Kanser juga? Ya. Sama-sama kami pergi untuk kemo ke apa kan. Maknanya ada sokongan. Sebenarnya kami 3-3 memang down gila. Sangat down dan tak nak teruskan kemoterapi. Tapi kan sebab saya fikir anak-anak dan masa depan saya. Hidup, kan? Saya fikir kalau bukan ini jalan yang terakhir, so saya saya cubalah. Memang menangis lah masa tu. Dan akhirnya 3-3 adalah cancer survivor? Masya Allah. Alhamdulillah. Semuanya sekarang berapa ni lama sihat. sebenarnya treatment yang Kak Nia lalui? Berapa lama tempoh? Dia untuk kemo tu, dia kan 6 cycle. So 2 minggu. So dalam 6 bulan tu macam tu. Tapi untuk radioterapi, selepas kemoterapi, radioterapi. Radioterapi 15 kali kan. So dekat situ sebenarnya amount yang cukup besar untuk kita tanggung sebenarnya. Tapi untuk kekuatan diri perlu jugalah. Kan, teruskan juga kan? Sebab sambil saya buat radioterapi, dia hanya 5 minit saja. Cuma lama masa tu. So saya terus pergi kerja. Terus pergi kerja, masuk office macam biasa. Kak Nia, terima kasih atas perkongsian. Kita akan kembali selepas ini.
Okay. Masya Allah, kalau kita dengar dari awal tadi, cerita Kak Nia ni sangat memberi inspirasi kepada kita sebagai wanita yang mungkin juga satu hari yang dulu telah pun menghadapi situasi yang lebih kurang sama ya, diuji dan sebagainya. Dan Alhamdulillah kita lihat Kak Nia hari ini segak bergaya yang sangat confident, Masya Allah, hari ini bersama-sama dengan kita yang telah berkongsi pengalaman. Mungkin Kak Nia sebagai pengakhirannya lah ya, Kak Nia boleh ceritakan satu perkara yang mungkin Kak Nia tak dapat lupakan dalam hidup Kak Nia. Apakah perkara tersebut? Mungkin boleh kongsi pengalaman manis dan pahit. Okay. Ada dua pengalaman dia. Mana yang pahit pengalaman tu? Yang mana-mana dulu lah. Okay, saya bagi yang pahit dulu lah. Okay, boleh. Okay, yang pahit tu mestilah kan berkenaan dengan serangganya saya sebagai pengidap kanser. Sebenarnya kenangan pahit sangat, saya rasa tak tahulah, tak boleh nak diluah dengan kata-kata sebenarnya. Sebab selama 7 bulan saya tidak tidur malam. Tidur malam sebab saya memikir. Tapi memang orang kata sangat mencabar bila diuji. Sebab bukan kita fikir untuk mati tau. Tapi sebenarnya hanya Allah, saya kata kenapa ya ujian ini. Memang kita tak boleh sebenarnya nak menyoal Allah SWT. Tapi kenapa ya dekat aku. Tapi macam cerita kan. Tapi saya redo. Mula saya memang, mungkin orang ramai boleh bagi tahu kawan-kawan redo, tapi dia orang tak tahu redo tu macam mana. Betul. Redo tu memang betul kita pasrah kan. Pasrah dengan apa ketentuan yang Allah ada bagi. Mungkin sebab kita terpilih kerana Allah sayang kan. Tapi bila Allah sayang, so kita perlu berbalik kepada dia. Dan saya pula memang kena istiqomah. Sebab apa? Bila saya hadapi ujian yang rasa-rasa sangat getih ni, saya rasa hati saya rapuh sebab saya nak besar anak-anak. Saya fikir anak saya masa tu dia dah 1 kan. So saya rasa siapa nak jaga dia? Saya fikir macam tu. Itu pengalaman yang saya rasa, boleh ke saya nak bagi anak-anak sebagai dia? Sampai saya tunggu, ya Allah, tunggulah anak aku dah besar kalau kau nak ambil aku macam tu. Sampai macam tu. Saya rasa macam kita nak bersujud dengan Allah tu. Minta yang Allah panjangkan usia kita untuk kita perbaiki segala amal ibadat kita. Itu sangat pahit bagi saya. Sebab apa? Anak-anak saya belajar semua asrama kan. Bila saya tiap-tiap minggu, selalu sebelum kita berpenyakit macam ni, so kita tiap minggu visit diorang kan. So bila macam tu saya terpaksa berkorban lah. Terpaksa ambil. Memang tak jarang lah nak visit diorang kan. Sebab bila kita dah kemo, memang tak larat, tak daya. Itu saya punya, saya rasa pengalaman yang nak survive cancer ni sangat sukar. Sebab kita nak melalui treatment dia. Treatment by treatment. Yang paling saya rasa saya tak boleh nak move on, injection. Saya tak boleh. Sebab apa? Saya rasa dah lumat sangat tangan saya ni kena jarum. So dekat situ saya rasa saya takkan pergi hospital dah. Saya kata, rupanya pergi lagi. Itu saya rasa pahit sangat. Sebab apa? 2 kali saya operation kan. So rasa itulah orang kata pengalaman yang suka saya nak lupa. Sebab apa? Sampai sekarang saya tak pergi hospital. Masya Allah. Saya tak nak pergi, saya memang takut. Dah fobia. Saya fobia sangat. Pengalaman manis kan. Pengalaman manisnya mestilah ada kan. Syukur Alhamdulillah, terima kasih Allah kan kerana memberi saya orang kata
nafas lagi untuk saya berada di sini dan juga seolah-olah macam second chance kan? Ya, kan? Betul. Itu saya tak boleh lepaskan peluang ni, dan juga saya tak boleh terlalu happy sangat. Kita berbalik kepadanya supaya kita sentiasa istiqomah. Sebab bila Allah dah bagi saya peluang kedua ni, jangan saya sia-siakan. Dan juga saya ada orang-orang di sekeliling saya yang selalu sangat memberi sokongan. Syukur terutama pada family kan. Of course lah, family lah. Anak-anak dan juga kawan-kawan. Sebab saya ramai kawan-kawan baik. Sangat baik dengan saya. Itu yang saya sangat-sangat terharu lah. Jadi Kak Niah, mungkin secara terakhir sekali lah, mungkin dalam 2-3 patah perkataan, apakah mesej utama yang Kak Niah nak sampaikan kepada wanita di luar sana yang mungkin sedang berhadapan situasi yang sama? Okey, kepada semua wanita yang di luar sana yang sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran, sama ada dari segi kesihatan, keuangan, keluarga, kan, kerjaya dan juga emosi mereka. Saya ingin sampaikan satu pesanan. Mesej ini sangat penting. Jangan pernah padamkan cahaya dalam diri kita. Kerana setiap wanita memiliki kekuatan yang luar biasa kan sebenarnya. Walaupun kadang-kadang kita sendiri tak tahu kita ada potensi. Tapi sebenarnya mungkin kita jatuh, diuji dengan kesedihan dan kesukaran untuk menghadapi kehidupan yang sebenar. Tapi percayalah, setiap kesukaran ni kan ada ruang untuk kita bangkit semula. Jangan malu untuk menangis dan jangan pula segan untuk kita meminta bantuan. Kerana kalau kita takut, kita akan sesat jalan. Saya ambil inisiatif ni untuk mencapai kejayaan. Saya perlu ada kekuatan. Kekuatan diri untuk saya survive balik kehidupan yang sebenarnya. Tapi yang paling penting, jangan lupa Allah SWT itu ada. Kita bersandarkan kepadanya. Itu sajalah. Terima kasih Kak Niah. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya dalam studio Nona yang telah berkongsi sangat-sangat orang kata this is like mutiara kata lah daripada Kak Niah kan, yang telah melalui jatuh bangunnya hidupnya, dan hari ini kita lihat Kak Niah telah pun berjaya melalui segala ujian yang telah pun diberikan oleh Allah SWT. Dan sebelum saya mengundur diri, ingin saya kongsikan kata-kata ini. Setiap ujian dalam hidup adalah peluang untuk bangkit lebih kuat. Ketabahan, sokongan dan harapan adalah kunci untuk mengharungi cabaran. Di sebalik setiap dugaan, ada kekuatan luar biasa yang boleh menginspirasi orang lain. Jangan takut untuk bermimpi. Jangan ragu untuk melangkah. Selagi ada harapan, selagi itu ada jalan untuk terus maju dan mencapai kejayaan. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam studio Nona bersama-sama dengan saya Nur Iman Zulkifli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.